Teguh, Ya, Aidil. aku rasa tempat ni akan gelap lah bila malam dan pagi. Aku pun macam tu. Apa kata kita letak lampu kat sini? Tapi kita tak ada lampu lah pula. Kenapa kita buat sendiri Macam mana cara kita nak buat sendiri? Lebih baik tanya yang lebih pakar supaya kita tak ada tersalah buat. Boleh lah. Jom kita cari Hazim. Jom. Hai, apa khabar Hazim? Hai, apa khabar Aidil dan Tengku? Mengapakah kamu berdua ingin berjumpa dengan saya? Kami ingin menanyakan tentang cara-cara untuk melakukan lampu sendiri dari bahan pakai untuk diletakkan di kawasan pintu sekolah. Oh, kamu berdua sangat betul kerana berjumpa dengan saya, iaitu saya seorang yang pakar dalam reka cipta teknologi ini. Oh, kalau macam tu, macam mana kita nak buat lampu untuk diletakkan ke sana? Saya rasa kita perlu menggunakan bahan-bahan pakai di sekolah kita seperti kentang dan barang-barangan DIY. Sebagai contoh, kotak kayu yang terdapat di Mr. DIY dengan harga RM4.60 sahaja. Kita perlu menggunakan kotak kayu kerana ia tidak mudah rosak dan juga ia mempunyai ketahanan yang lebih kuat berbanding kotak biasa. Selain itu, pipe PVC juga boleh didapati di Mr. DIY dengan berharga RM1.30 sahaja. Bahan seterusnya yang perlu dipakai adalah lampu yang boleh didapati di Mr. DIY dengan bernilai RM6 sahaja. Seterusnya, barang yang wajib dipakai untuk digunakan dalam projek kami ini adalah kentang yang boleh didapati di kantin sekolah kami dengan bernilai RM30 sahaja. Akhir sekali, barang yang wajib diperlukan juga adalah wayar untuk menyambung kentang pada lampu dan menyalakan lampu tersebut. Okey, mari saya memberitahu anda bagaimanakah idea saya ini. Jadi, inilah gambar idea projek saya. Baik, marilah saya memberitahu anda bagaimanakah cara untuk membuat kotak lampu ini tersebut. Yang pertama, kita perlu menyambungkan pipe PVC ini dan membuatkan menjadi sebuah bentuk kotak. Seterusnya, kotak kayu ini perlu diletakkan di atas dan di bawah pipe PVC yang telah dijadikan sebuah kotak. Kotak kayu diletakkan di bawah dan di atas pipe PVC ini adalah untuk menjaga ketahanan kotak lampu ini. Selain itu, kita juga perlu menggunakan wayar tersebut untuk menyambungkan dan menyalakan lampu. Jadi, itu sahaja dari kumpulan saya. Sekian, terima kasih.